sekarang dah jadi isteri dia. Wajib taat tau. Mama. Habis tu tak dapat lah kau kerja dekat butik tu? Tak boleh lah. Loh, ruginya. Ya, dah layan ni tu designer famous tau. Banyak benda aku boleh belajar daripada dia. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak dekat mana? Saya keluar ni dengan best friend saya, Fatin. Kita orang dekat Genting Highlands. Asal awak tak beritahu saya? Takkanlah nak keluar dengan kawan perempuan pun nak kena beritahu awak. Kenalah beritahu, saya ni kan suami awak. Awak tak payah nak claim title pula sekarang. Takkanlah saya nak keluarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi. Baru awak tahu betapa pentingnya mentaati suami dan perlu minta izin suami sebelum keluar rumah. Awak, saya ni depan kawan saya tau. Awak jangan nak bersyarah kat saya pula. Apa? Nanti saya jumpa awak dalam depan, saya bagi tahu. Bagi awak faham. Okey, encik suami. Bye. Kejap. Esok, saya ambil awak pukul 10 pagi. Sebab pukul 11, kita dah kena ada dekat airport. Baiklah, encik suami. Bye. Ish, kau tengoklah semua fatwa dia keluarkan. Kau pun satu hal juga. Yang kau pergi altar dia tu kenapa? Saja aku memang test dia. Nampak dia muka dia. Angin aku. Tak mendapat lah. Kan? Mama nak Action, kau pesan salam lah. Pesan ni banyak memang kena pesan ni. Dekat sana nanti jangan durhaka pada suami. Kena ingatkan syurga tu dia telapak kaki suami. Dia tahu. Asyik kena jangan bangun lewat tau. Sebelum semua kena bangun tau. Hari-hari basuh rambut. Dah, dia ingat, dia tahulah je. Kena cakap juga. Ya. Nanti kesayangan ni. Kita duduk ya. InsyaAllah. Kena tegur. Rasa menantu yang pandai. Assalamualaikum. Jas, jaga kasih elok. InsyaAllah. InsyaAllah. Kami pergi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.